Afi tahulah karakter Jimmy ni dia nak nyanyi kan sepalam je ni. Ya bang. Kalau boleh nyanyi yang serius lah dia. Saya tak tengok siapa yang bagi arahan tu kan. Saya rasa hati yang surat Afi yang berlakon cerita ni. Afi tahulah karakter Jimmy ni dia nak nyanyi kan sepalam je ni. Saya diam. Dia bang take. Nyanyi sampai habis, tak one take kau. Tak dapat 5 minit. Serius? Lagu ni memang dalam keadaan yang tak ikhlas. Saya mazah, memang saya mazah. Kenapa tak bagi tahu aku kena nyanyi? Ni, kan? Pasal lagu ni betul. Bayangkan. Tapi abang dah tahu lah lagu ni. Saya tahu lagu ni, memang saya tahu. Tapi dia tak cakap saya. Bukan kan? Saya kena. Apa nak buat kerja lebih? Kan? Kau nak buat kerja lebih, kau bayarlah. Itulah, sekarang tak ada bang. Payment ni dah masuk sekali dengan lagu. Tu yang geram aku nak nyanyi kan. Rupanya yang tadi yang sound tu saya nyanyi betul-betul siapa tau? Adri. Mak, kau tak tahu lah. Cover lagi lah, marah lagi kan. Mood marah lagi kan. Adri sebagai aku hit. Adri sebagai buat lagu. Dia pembuat lagu tu kompot tu lah. Lagu ni sebenarnya lagu Indonesia. Dia untuk kanak-kanak, lagu rakyat. Tajuk dia Abang Tukang Bakso. So diorang tak tahulah dia ambil copyright ke apa ke. Dia tukar arrangement, tak tukar melodi, tak tukar lirik je. Oh, Yang buat dia Adri lah. Adri lah. Dia macam cover lah. Macam cover lah. Cover lah. Lepas tu tak pasal-pasal lagu tu dah top. Saya kena bash dekat saya punya media sosial. Orang Malaysia ni tak ada originality lah langsung. kita kan tahu. Ya lah. Oh, ni kira first time lah Indonesia claim betul.